Okay geng, berita hari ini still juga pasal Aceh, tapi berita dia lain macam sikit. So cerita dia macam ni. Korang ingat kan, Aceh dilanda banjir yang besar akibat deforestation ataupun pengundulan hutan oleh pemerintah dekat Indonesia dekat bahagian kawasan Sumatera. So selepas kejadian itu, pemerintah Indonesia seperti tak ambil tahu bai. Apa yang terjadi dekat Aceh, Tamiang semua tu lah, dengan golongan kayu yang banyak, dengan mayat yang dah reput. Dan yang paling bansat sekali tu apa dia? Dia orang ataupun pemerintah Indonesia ni, dia orang pergi ambil kayu-kayu yang dah dinomborkan saja. Dah lah dia orang okey, dekat court dia orang tak nak tanggungjawab tau. Sebab ada satu company tu dah memang sah-sah terlibat tau. Dah memang disuspek, bukan suspek, dah memang tahu dia terlibat. Nama company tu PT something lah. And then itu tak cukup bansat lagi. Kata apa yang paling bansat? Okay, lepas kejadian banjir lumpur dekat Aceh, semasa tengah membersihkan lumpur di kediaman rumah mereka kan, warga Aceh menemukan emas cuy. Diorang jumpa emas kan. Lepas tu benda ni viral. Kau tahu tak apa jadi? Pemerintah Aceh yang tak nak datang ke Aceh sebelum ni, ataupun yang sekadar berlakon je datang kan, sekarang ni berpusu-pusu penguatkuasa Indonesia datang untuk menyita emas dekat Aceh. Kau tahu perangai ni sebiji macam siapa? Cuba komen.